Wah, gambar ini macam Ketua Menteri Sabah dengan seorang usahawan daripada Sarawak, Thomas Ha. Apakah benar? Nampak mesra, ada pegang tangan. Betul ke itu? Bukanlah itu fitnah lah. Mana boleh Ketua Menteri Sabah berpegang tangan sama lelaki? Berdosa, berdanza. Teman-teman rakyat Sabah, pengundi Sabah, tolong Atan bolehkah repost, share dan juga viralkan BTT kali ini, kerana ada sesuatu yang berharga kita nak kongsikan kepada anda semua. Bukan fitnah, tetapi berdasarkan fakta dan juga data yang sebenar. Saya nak recall perhatian anda pada tahun 2023. Tanggal 23 Januari 2023, sebuah syarikat Innovate Platinum Sdn Bhd milik kepada Thomas Ha telah memohon usaha sama bersama Yayasan Sabah di tanah keluasan 2,418 hektar tanah milik Yayasan Sabah di Pulau Belambangan untuk projek Pasir Silika. Pada tanggal 30 Jun 2023, pejabat tanah dan ukur telah meluluskan projek tersebut, tetapi berbeza. Tanah keluasan hanya 234 hektar dan projek itu dinamakan projek piara kambing. Piara kambing, Pak. Berdasarkan kepada maklumat, Innovate Platinum Sdn Bhd, syarikat ini teras perniagaannya adalah dalam lombong dan kuari. Bagaimana syarikat yang memiliki kepakaran lombong dan kuari boleh mendapat kerja untuk piara kambing? Pelik bukan? Tetapi jangan pelik. Zaman JRS semua serba boleh. Gasak 17 dorang buat. Apa yang berlaku hari ini pergi kepada stage yang lain. Seorang isteri kepada usahawan ini dicolek baru-baru ini. Dah hampir 1 bulan tidak ditemui lagi. Kita harapkan isterinya selamat dan kembali ke pangkuan keluarga untuk membongkar ada isu yang menjadi perhatian seluruh dunia. Mesra betul kan? Jangan buat fitnah. Kemesraan itu hanya sebagai seorang pemimpin dan sebagai rakyat biasa, bukan ada apa-apa. Justru itu saya nak bawa perhatian rakyat Sabah supaya kita buat hashtag selamatkan Sabah. Cukup-cukuplah kita bagi ruang dan peluang kepada JRS untuk berkuasa. Kerana sepanjang 4 tahun mereka berkuasa, kemajuan negeri Sabah tidak pernah kita lihat. Kemunduran semakin nyata. Sabah makin jahanam. Itulah mungkin yang patut kita letakkan dalam cogan kata untuk negeri Sabah. Bukan apa, kemudahan awam pun tidak dipelihara. Pembangunan jauh sekali yang mereka buat, ketirisan, rasuah berjemaah dan pembaziran dilakukan. Justru peluang kali ini rakyat Sabah menghukum JRS dengan cara kita jadikan mereka pembangkang untuk 5 tahun akan datang. Boleh saudara? Terima kasih banyak. Hashtag selamatkan Sabah. Pilihlah kerajaan dan pemimpin yang benar-benar berjiwa rakyat untuk bangunkan negeri ini. Kerana negeri ini milik kita, bukan milik individu, tokoh politik, bukan milik mereka-mereka yang ada nama di singgasana. Ayo, warisan pasti membela nasib kita. Sokonglah warisan, undilah warisan demi kesinambungan pembangunan negeri dan juga kebaikan ekonomi untuk rakyatnya. Mohon untuk menyokong.